Latest update, penduduk di Gaza, diorang dah dapat pulang ke tanah air mereka. And then Global Sumut Flotilla, diorang masih berjuangkan hak-hak keperluan asas kepada penduduk-penduduk Gaza. As we know, kita ada sukarelawan daripada Malaysia yang telah berlayar ke Gaza untuk tolong diorang kat sana. Dan pada 3 Oktober lalu, fleet terakhir daripada Fleet Marinette, diorang telah ditangkap oleh tentera Israel. 42.5 batu daripada Gaza. Semasa aktivis kita ditangkap, diorang dibawa ke Port Ashdod. So di situ diorang tak ada peguam, diorang tak ada sesiapa yang boleh tolong mereka, dan Israel punya tentera dah suruh diorang buka baju, bogel, diorang kena berlutut berjam-jam. Semua ni tanpa peguam. So dekat situ dah rasanya benda tu macam salah kan. Aktiviti pihak pertahanan daripada Israel ni diorang jalankan dekat tempat-tempat di Ashdod dan juga di penjara diorang. Semasa mission aktivis ini tengah berjalan, semasa kapal tu telah ditangkap, ada lagi 30 buah kapal yang masih tengah menuju ke arah Gaza yang berada di zon merah. Okey, so aktivis kita masa diorang ditahan selama 5 hari. And then semasa pertahanan tu tengah berlaku, semasa diorang tengah ditangkap, diorang ada upload video ke social media untuk maklumkan dekat semua rakyat Malaysia yang diorang punya misi tu dah kena stop. And then lepas dah kena tangkap, dah lepas kena soal, kena harass, dia ambil masa 5 hari untuk Malaysia berunding dengan pihak ASEWEL untuk kembalikan balik rakyat Malaysia ke tanah air. So lepas ASEWEL ni dah tahu yang banyak fleet tengah masuk ke Gaza dengan misi kemanusiaan diorang tingkatkan diorang punya security lah, orang kata kan, dengan pakai drone untuk tengok aktiviti kat laut tu, so that diorang boleh detect siapa lagi yang tengah datang ke Gaza. Sumut Nusantara Command Center, which is diorang ni dah lama lah kan ditubuhkan untuk tolong orang-orang di Gaza. Diorang ni dah tahu yang kawasan ni high risk, and then should be yang semua orang pun dah diinform yang tempat ni high risk. Tapi sukarelawan kita, diorang masih continue misi diorang sebab diorang nak berjihad dan selamatkan kita punya adik-beradik kat sana. Kita orang punya globally, Samut Nusantara Command Center, diorang dah sediakan peguam daripada 45 buah negara. So maksudnya peguam daripada 45 buah negara ni boleh bantu sukarelawan yang dah kena tangkap tu semua. Tapi semasa proses yang mereka ditahan, ASEWEL ni diorang tak layan aktivis-aktivis kita yang ditangkap. Diorang tidak diberikan hak diorang untuk mendapatkan peguam semasa diorang dipenjarakan.